Ni dah bukan 0% ni, dia dah makan dah ni kan. So dia dah makan. Alright, okay, Assalamualaikum guys. Okay, yang mana nak berjalan jauh tu kan, korang dah check belum korang punya backpack? Korang dah check belum korang punya backpack? Okay, ni backpack lah. Okay, untuk kereta Hyundai ni, okay, dia datang, dia mengadu kat kita orang, dia punya brake ada bunyi. Okay, bunyi macam melekat, macam brake jam. Okay, so kita buka. Bila kita buka, kita tengok dia punya brake dah makan sebelah. Tengok ni brake pad lama tau. Okay, brake pad lama dia. Yang ni dah sampai habis dah ni. Sepatutnya tengok sebelah lagi dia ada lagi. Dia lagi lebih kurang 30% lah. Yang ini dah bukan 0% ni, dia dah makan dah ni kan. So dia dah makan ada. Okay, alright. Okay, so siapa-siapa yang nak berjalan jauh, okay, ni salah satu barang yang sangat-sangat penting sebenarnya. Dia bermain dengan nyawa ni, brake ni. Kalau brake jam ke, kan, brake tak makan ke, ataupun kosong ke kan, tekan brake kosong, nanti mungkin sebur ke apa kan. Alright, so siapa-siapa yang nak checking untuk pulang balik beraya, okay, boleh datang berjumpa dengan kami di PZ Motorsport Sunway Ipoh Perak.